Dia buka pintu berangin terus. Best. Dalam video ini, saya nak mengajak anda teman saya bersantai di tempat kerja saya, makan kuih tradisional Kemboja dan sembang santai tentang misi kami di Kemboja. Machine learning is a method of training algorithms on databases to detect patterns and make predictions. Versus this is what a dog's leg and tail looks like. Instead, you just show them. Buat kerja sampai buka video YouTube dan dengar something lah. Nak belajar something daripada YouTube, cara komunikasi dan macam-macam. Sambil tu minum kopi. Sangat pekat. Kebelakangan ni saya jarang sangat pergi ke pusat bandar Phnom Penh sebab terlalu sibuk di sekolah ni. Lepas tu tengah final exam sekolah ni, dia ada sistem double check tau. Jadi selepas guru dah write kertas jawapan, ketua mata pelajaran ataupun dia panggil guru penitia akan double check, nak pastikan guru tu check dengan betul-betul dan bagi markah yang sesuai dan sebagainya. Ini di depan saya akan buat sistem macam ni. Jadi insyaAllah tengoklah pada cuti akhir tahun nanti saya akan pergi jalan-jalan ke apa. Boleh saya buat vlog dan rakam suasana dekat Phnom Penh ni untuk tunjuk kat kawan-kawan saya dekat Malaysia dan Indonesia, Singapura sebagainya insyaAllah. Saya tak ada kawan daripada Brunei setakat ni. Harap-harap adalah kalau sesiapa daripada Brunei tonton video ni, saya dah komen di bawah dan boleh jadi sahabat saya. Pergi dekat matmosa.com dan sebagainya. Okay, sekarang dah petang, so saya nak naik ke atas bumbung, nak exercise sambil makan benda ni. Ini adalah kuih tradisional Kemboja juga. Ini namanya Nom Kroi. Sebelum itu saya nak kemas siap-siap beg saya dan barang-barang yang saya perlu bawa balik rumah. Jadi lepas saya dah siap exercise atas bumbung, turun ke bilik, terus ambil barang, letak atas motor dan balik rumah. Ini adalah makanan tengah hari. Dah siap makan, so bawa balik rumah. Letak sini. So make sure everything yang ada kat situ saya akan bawa balik rumah. Dekat meja komputer saya ada Source Live, basket, box apa semua. Nak bawa naik atas, so maybe saya akan naik atas bumbung tu kalau ada idea motivasi apa semua yang saya kena rakam. So saya akan pasang handphone saya dengan ni dan saya rakam video motivasi. Biasanya video motivasi dalam bahasa Kemboja saya suka rakam menggunakan smartphone je. Kita ada tripod, smartphone dan juga kita ambil mic. So ini ada wireless microphone dengan flash drive untuk saya pindah footage daripada handphone ke komputer. Recording kit saya semua ada dalam ni. Pas saya turun daripada atas exercise, terus dari atas sini bawa dua beg ni balik rumah. Makanan kucing kat situ. Saya letak makanan kat situ untuk kucing lalu lalang depan bilik saya, dia makan, dapat makanan untuk dia makan. Kami akan bina bangunan yang ketiga di sebelah kanan saya. Okay, insyaAllah bangunan tu dia disponsor atau dibina oleh seorang makcik Kemboja sendiri. Okay? Jadi makcik Kemboja tu seorang businesswoman. Dia ada hati untuk nak bina sebuah bangunan sekolah 3 tingkat sekali dengan basement, jadi 4 tingkat lah semua sekali.
untuk sekolah ni. Bangunan yang ni pun makcik tu buat juga. Seorang dermawan, seorang Kemboja, ada hati untuk nak buat pahala jariah. Okay, nampak tak semangat orang Kemboja? Kalau dia faham agama, dia akan jadi seorang dermawan. Kita jarang sangat dengar macam ni dekat Kemboja. Biasanya orang Kemboja kutip derma daripada luar negara, tapi makcik ni orang Kemboja dan dia ada hati untuk dia buat bangunan sekolah tinggi-tinggi 2 bagi kami, untuk anak bangsa dia. Alhamdulillah. Yeah, dia buka pintu berangin terus. Best. Ya, bawa makanan kita. Kita cari best spot. Kita cari tempat mana yang best untuk kita duduk makan. It's too hot. It's too best kan. Bawah je kita. Bawah je. Relax je. Bismillah. Balik rumah nanti basuh semua baju ni, seluar apa semua. So duduk je bawah. Lagipun 2-3 hari lepas kan hujan, sebab kat sini tak ada apa. Duduk je kat bawah. Rasa best, santai waktu petang. Okay, so sekarang ni kita reveal kuih Kemboja. Tengok ni kuih ni. Tengok ni. Kuih ni namanya Nom Kroit. Okey, Nom Kroit. Bersih halal. Ni tau. Dia ada sudu plastik. Lepas tu ada 5 biji kuih. Lepas tu dah ada air dia kat sini. Ini adalah air dia. Kalau tak silap yang ni adalah air kacang. Okey, air kacang macam manis, lemak-lemak macam tu. Okey, so kita tuang air ni ke dalam kuih ni. Tengok ni. Ya. Macam ni. Ya. Oi. Tertumpah kat situ sikit. Jadi macam ni. Tengok tekstur dia macam mana. Tengok tekstur dia sikit ya. Tengok ya. Dalam ni macam ada rasa daun bawang sikit, tahu tak? Tu hijau-hijau tu daun bawang ke tu. Tekstur dia macam ni. Melekat-melekat macam jelly sikit-sikit macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam jemput, tahu tak? Tu dia. Dengan air dia. Rasa macam jemput campur dengan custard macam mana entah, susah nak sebut. Rasa macam bawang sikit. Daun bawang lah, apalah. Saya susah nak explain rasa dia macam mana. Anda kena datang ke Kemboja sendiri, okey? Batu cari Nom Kroit dan makanlah, anda akan ingat saya. Pasal dia lekat pula ni. Dah lah sudu plastik. Sudu plastik susah nak asingkan dia. Sudu plastik kan lembut. Ni kita potong dia macam ni. Kasih air dia masuk ke dalam kuih tu. Dia macam tak manis tau, manis sikit sangat. Dia rasa macam lemak-lemak macam tu. Rasa macam kuih jemput. Ni dia. Tengok tekstur dia. Dah. Bismillah. Sudu dia lembek lah, sudu dia lembek. Saya rancang nak rakam video motivasi dalam bahasa Kemboja menggunakan smartphone, insyaAllah. Bismillah. Oops. Lupa nak bawa tisu lah.
tahu tak kenapa hari ni saya dapat kuih ni, sebab kami dah tengah menjalankan exam akhir tahun. Dan sistem sekolah ni, lepas pelajar dah siap exam, guru tu kena write kertas jawapan tu masa tu juga. Sebab pelajar dah exam, guru bawa soalan tu turun ke pejabat. Lepas tu dia akan jumpa guru panitia. Guru tu akan explain cara nak write kertas jawapan pelajar tu, bagaimana nak bagi markah dan sebagainya. Jadi kami akan sediakan makan tengah hari bagi guru-guru, sebab guru sibuk kan write kertas exam. So maybe dia orang tak ada masa nak balik ke rumah masak makan tengah hari ataupun beli makan daripada luar apa. Kami make sure mereka fokus on write kertas jawapan. So kami sediakan makanan tengah hari, dan lepas asar untuk sesi petang kami beli makanan ringan macam yang ni bagi kat guru. Untuk guru write kertas exam sesi petang, mereka dapat makanan ringan untuk makan dan enjoy sesama guru. Dan so setiap hari ada makanan lain lah. Macam kadang-kadang ada pisang goreng, kadang-kadang ada air macam ABC, air batu campur dan sebagainya. Hari ni yang ni, hari ni makan kuih nemkroj, macam tu lah. Jadi setiap tahun, setiap exam pertengahan tahun dan akhir tahun, kami akan sediakan makanan tengah hari, lunch, dan petang ada makanan ringan. Macam tu lah cara kami. Satu lagi nak bagi tahu keunikan sekolah ni. Sekolah ni ada daripada darjah 1 sampai tingkatan 6, grade 1 sampai form 6, 12 tahun. Sekolah ni diasaskan pada tahun 2007 sehingga hari ini, dan kami tak pernah keluar ataupun kutip derma daripada mana-mana negara. Tak kira dalam negara pun, dalam negara Kemboja sendiri pun kami tak pernah jalan kutip derma untuk membangunkan sekolah ni. Sama juga tak pernah keluar negara untuk minta bantuan. Okey, kami hanya kerjasama dengan penduduk kampung saja. Kami nak melatih bangsa kami agar pandai bekerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan Allah suruh kita bekerjasama dalam buat kebaikan. So why not kami educate bangsa kami sendiri bagi mereka pandai bekerjasama antara mereka sendiri. Khmer Islam ataupun Kemboja Muslim, kerjasama dengan Kemboja Muslim dekat Kemboja. So apabila kita pandai bekerjasama dalam negara, apabila kami pandai bekerjasama dalam negara kami sendiri, so dekat situ kami dapat menjaga maruah bangsa kami sendiri dan membuat dia orang pandai untuk bekerjasama. Sekolah ni tak pernah keluar negara untuk kutip derma, tak pernah, sekali pun tak pernah. Nak habis dah makan sampai cakap dengan anda, dan nak habis. Sebenarnya kan kalau saya dapat makanan ni kan, saya bukan favourite saya sangat. Biasanya saya bawa bagi anak makan kat rumah je. Tapi untuk nak buat video, sebab tak tahu nak rakam apa kan, asyik dekat sekolah je. So hari ni dapat kuih pelik macam ni, buat video, tunjukkan followers kan. Maybe anda pun terhibur. Semoga anda terhibur. Last bite, bite terakhir. Matahari tu. Alhamdulillah allazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tipel kagang me nana nyo pemam ne nyo mam esau nana. Dah siap rekam dah. Kau nak tante aku kau kakak nana. Panang oksitosin tu tepiak kan. Nak hang jenana ka tipel. Okay, so saya rakam video tadi untuk orang Kemboja
saya cakap tentang hormon oksitosin. Hormon oksitosin kan penting. Dia berlaku, hormon tu akan keluar dalam 3 keadaan kan. Ketika perempuan dalam proses melahirkan anak, dan kedua apabila ibu sedang menyusu anak, dan ketiga apabila suami isteri bersama, hormon oksitosin akan keluar juga. Dan hormon oksitosin tu adalah hormon love ataupun cinta, bagus untuk kesihatan kan. Dia akan buat pergi heartbeats kita, dia akan beat secara normal, dia tak akan laju sangat, so blood pressure kita pun tak akan high, dia akan neutralize balik. Okay, dan sangat bagus. So semua tu saya cakap dalam bahasa Kemboja, so saya nak educate bagi dia orang faham jugalah kan. Makcik-makcik, pakcik ke, abang-abang, adik, kakak apa semua tu. Macam tu lah kehidupan harian saya macam ni dekat Kemboja. Saya suka buat konten share ilmu, dan dulu saya share dalam bahasa Melayu juga, tapi tak ada sambutan semua orang Malaysia kan. Dah ada ramai orang pandai, motivator apa semua. Ada Ustaz Zahruddin, ada Dr. Fadilah Kamsah, dan banyak lagi lah kan. Kemboja tak ada sangat, especially orang Cham, orang Muslim. So saya ada ilmu sedikit sebanyak, saya suka share ilmu dalam bahasa Cham, educate bangsa saya balik, mengangkat balik mereka insyaAllah, bagi semangat supaya mereka akan terus kuat dan berjuang untuk agama dan bangsa. Kalau anda datang ke Kemboja kan, biasa kan kalau datang ke Kemboja sebelum balik ke tanah air, balik ke negara sendiri, mesti nak beli oleh-oleh ke apa kan, nak beli cenderamata, hadiah ke untuk orang yang tersayang. Saya rekomenkan anda pergi dekat Pasar Temui ataupun Central Market dekat pusat Bandar Phnom Penh, dan memang dalam tu ada banyak barang-barang cenderamata yang anda boleh bawa. Dalam tu ada macam handcraft, Cambodian handcraft, macam pencil box ke apa-apa, keychain ke apa ke yang ada lambang Kemboja. Saya ada rakam juga Central Market tu. Anda tekan video sini dan tonton video saya bersama keluarga saya pergi ke Central Market dan beli barang cenderamata. So masa tu kami nak pergi Malaysia, jadi tonton video ini seterusnya dan lihat Central Market tu macam mana, dalamnya macam mana.